Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Nur Azhar Afika binti Abdullah, guru pembimbing bagi kumpulan Thinking File. Jom kita berkenalan dengan guru dan juga ahli kumpulan Thinking File. Jom! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Al-Barokat bin Amirul Hamid. Hai, nama saya Muhammad Aryan Nifis bin Muhammad Farid. Hai, nama saya Muhammad Haji Syukri bin Muhammad Syukur. Hai, nama saya Elia Syabil bin Norsa. Hai, nama saya Muhammad Nazar bin Syekh Azri. Kami dari kumpulan Thinking File. Objektif projek ini ialah murid dapat belajar berkenaan proses hidup tumbuhan dengan mudah, mencabar dan seronok. Murid dapat belajar dengan lebih mencabar dan menyeronokkan kerana terdapat pelbagai aktiviti menarik dalam inovasi Thinking File ini. Murid perlu menekan switch untuk membolehkan roda berputar. Kemudian, roda akan berhenti di satu nombor. Ambil puzzle yang disediakan mengikut nombor tersebut. Kemudian, selesaikan puzzle tersebut dan bersedia untuk menjawab soalan. Soalan berdasarkan gambar yang terhasil daripada cantuman puzzle tadi. Apabila murid berjaya menjawab soalan dengan betul, pemain akan diberi ganjaran atau token berupa satu segi 3 emas. Pemain yang dapat melengkapkan token segitiga emas terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Inovasi ini berfokuskan murid yang sedang belajar tentang topik tumbuhan. Topik ini agak membosankan, bukan? Oleh sebab itu, penggunaan dan bantuan dari Thinking File akan membuatkan pembelajaran lebih seronok dan berkesan. Inovasi ini hanya memerlukan kos RM15 sahaja. Murah kan? Inovasi Thinking File ini juga boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Inovasi ini sebenarnya dapat menggantikan corak pengajaran dan pembelajaran secara tradisional iaitu chalk and talk. Inovasi Thinking File ini merupakan cara yang lebih menarik berbanding menjawab soalan dalam buku latihan. Penggunaan litar elektrik untuk memusingkan roda dilihat sebagai elemen terbaik yang menyeronokkan dan menarik minat murid. Penghasilan inovasi Thinking File ini akan memudahkan guru mengawal kelas dan menjadikan pembelajaran lebih seronok dan tidak membosankan. Sekian daripada kami. Terima kasih. Bye!